Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Dila tak masak. Tapi saja je nak share, pernah tak rasa makan ubi cilembu dengan Greek yogurt? Katanya, kalau makan macam ni, rasa macam makan cheesecake. Tapi betul ke? Bagi Dila rasa macam tak kot. Macam makan ubi dengan yogurt lah. Tapi sedap, boleh diterima pakai. Untuk nisbah dia, 2-1. 2 yogurt, 1 ubi cilembu. Lepas tu gaulkan dia sampai rata. Ubi ni Dila beli je dah siap. Ubi bakar. Kalau nak beli yang belum bakar pun boleh. Beli fresh kot. Dekat Shopee pun ada jual rasanya. Lepas tu kacaukan dia sampai rata macam tu. Dila simpan balik dalam bekas yogurt ni. Simpan dalam peti semalaman. Lepas tu baru makan. Untuk rasa dia ada manis, ada lemak dan juga sedikit masam. Tapi betul ke rasa macam cheesecake? Tak pastilah. Tak ada apa nak describe rasa dia. Tapi kalau nak diet, okey kot makan snack ni. Sebab dia punya rasa pun sedap juga. Boleh tahan.